这样的。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Pertamanya yang saya hormati Tuan Pengerusi Musalla Az-Zunnur Haji Wan Nasir, seterusnya para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa Musalla Az-Zunnur, dan seterusnya yang dirahmati Allah sekalian, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita terus beristiqamah menjadi hamba Allah yang bersyukur dan bertakwa di sisi Allah. Bersyukur juga kita kepada Allah atas peluang dan ruang yang Allah sentiasa beri kepada kita. Supaya apa? Supaya kita ada peluang untuk menambah baik kualiti dan mutu ibadah kita seharian dalam kita beribadah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ganjaran di akhirat kelak. Tidak lupa juga marilah kita mengucapkan selawat dan salam di atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita alunkan ini akan menjadikan kita orang yang paling dekat dan hampir serta mendapat syafaat di akhirat kelak insya-Allah. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita pada malam ini kerana berada dalam rumah Allah. Mudah-mudahan kita tergolong ataupun mendapat beberapa faedah ataupun kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya yang pertama, secara tidak langsung bila mana kita hadir ke musalla, kita menunaikan solat secara berjemaah, secara tidak langsung kita mendapat ganjaran sebanyak 27 kali darjat. Dan yang seterusnya, bila mana kita selalu hadir ke masjid ataupun surau, setiap langkah kita itu tuan-puan akan diangkat satu darjat dan diturunkan atau dihapus dosa kita, diberi satu kebajikan. Maksudnya apa tuan-puan? Setiap kali, setiap langkah kita hadir ke masjid, Allah akan angkat darjat kita, dihapuskan satu dosa kita. Dan yang ketiganya,
Mudah-mudahan bila mana kita berada ataupun kita dekat dengan masjid, kita tergolong dalam golongan dalam sabdaan Nabi, hadis riwayat Muslim yang mana dikatakan bila mana ada 7 golongan, mereka ni mendapat perlindungan arsy Allah pada hari tidak ada perlindungan kecuali lindungan arsy Allah di hari akhirat nanti, iaitu yang ketiga tu saya nak sebutkan di sini adalah seseorang yang hatinya selalu ataupun terikat dengan surau. Maksudnya dia ni seseorang yang suka hadir ke rumah Allah. Sama ada dia nak menunaikan solat secara berjemaah ataupun dia ingin hadir pada kelas pengajian ataupun taman-taman syurga yang telah diadakan oleh pihak musalla itu sendiri. Dan pada akhirnya kelebihan yang seterusnya, mudah-mudahan tuan-puan, mudah-mudahan bila mana kita hadir dalam majlis ilmu pada malam ini, kita tergolong juga dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar ingin mencari secangkir ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan jalan baginya untuk menuju ke syurga. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang ingin mencari ilmu, mendapat ganjaran Allah. Kerana apa tuan-puan? Kerana orang yang berilmu ini dijanjikan Allah akan mengangkat darjatnya. Kita diangkat sebab dengan adanya ilmu, secara tidak langsung kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini tuan-puan, sebenarnya kalau ikutkan tarikh ataupun hari ini merupakan hari pertama saya sebenarnya. Tadi sebenarnya saya baru lapor diri sebenarnya di HQ Jabatan Agama Islam Selangor. Sebab apa tuan-puan? Sebab semalam merupakan hari terakhir saya sebenarnya berkhidmat di Masjid UK Perdana. Hari ini tadi saya betul-betul subuh tadi saya dah gerak. Ini pun saya tak balik rumah lagi. Saya terus singgah ke masjid, tukar baju dan sebagainya, dan saya terus ke sini. Maksudnya hari ini merupakan hari pertama saya lapor diri di HQ Jabatan Agama Islam Selangor, dan penempatan masjid baru saya masih belum tahu lagi. Sebab apa tuan-puan? Sebab kami ni akan berkursus selama 2 minggu di Sabak Bernam, di Ildas, yang biasa kalau ada kursus di sana. Jadi pada hari terakhir kursus barulah akan diberitahu penempatan yang akan ditempatkan di mana. Jadi mohon doa daripada tuan-puan agar doakan saya mendapat tempat yang mudah-mudahan ia adalah tempat yang terbaik untuk saya, diri saya, masyarakat dan keluarga saya, dan khususnya terbaik untuk agama, mudah-mudahan. Jadi pada malam ini saya mohon ampun kalau ada terdapat sedikit tengok ustaz ni macam penat ke dan sebagainya kan. Ada ustaz yang macam tak sedia ke, saya memohon ampun terlebih dahulu. Jadi pada malam ini tidaklah berniat untuk saya membawa sebuah kitab atau dan sebagainya, hanya sekadar peringatan ataupun tazkirah yang berbentuk umum, yang mana ia begitu rapat dengan kita, iaitu tentang ataupun isu ataupun tentang masalah hati. Kerana apa? Bila mana kita nak sebut tentang hati ni, bila mana contohnya bila kita sudah berada dalam satu majlis ilmu, kita merafakkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala tuan-puan. Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari ni dia mengatakan apa? Kita ni tuan-puan sebenarnya memang wajib untuk kita merafakkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai satu tanda penghargaan penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tuan-puan? Kerana Allah ini dia mengurniakan kurniaan nikmat kepada kita, 2 nikmat. Yang pertamanya dinamakan nikmatul ijab ataupun nikmat yang memang wajib. Maksudnya kita perolehi, dan nikmat yang seterusnya adalah nikmatul imdad. Bukan sekadar nikmat, tetapi Allah menciptakan sesuatu keperluan ataupun nikmat itu dia menjadi keperluan kepada kita. Contohnya apa tuan-puan? Contohnya nikmat apabila kita bernafas, apabila kita mampu berjalan, apabila anggota badan kita sempurna, itu adalah satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
Sebab tu tuan-tuan, ulama sebut nikmat ni dia ada dua nikmat. Bila mana dua nikmat ni kita tidak akan rasa setelah kita kehilangannya. Nikmat yang pertama disebutkan oleh ulama adalah nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan ni kita tidak larilah, mungkin tak kisah umur dan sebagainya, kerana terkadangnya kita diuji dengan nikmat kesihatan. Contohnya tuan-tuan, contoh mudah, bila mana seseorang itu diuji bila mana kakinya sakit atau terpotong. Kita ni bila sihat, kita tak ada nak tengok kaki kita ni kan. Elok je. Bila mana kaki kita tak ada ataupun tangan kita tak ada, kita akan tenung kaki kita tu. Terkadang barulah kita baru rasa nikmatnya bila mana kita ada anggota kaki yang mana, ataupun bukan nak kata kita tak ada kaki, bila mana kaki kita sakit, tak mampu berjalan pun, kita dah rasa Allah nikmatnya bila kita sihat. Kaki tu Allah beri supaya apa tuan-puan? Bukan nak kata kita pergi masjid semata-mata, supaya kita mudah untuk kita beribadah seharian pun dah merupakan satu nikmat yang besar dalam hidup kita. Sebab tu tuan-puan, nikmat kesihatan yang ulama sebut antara nikmat yang kita akan rasa berharganya bila mana mungkin bila kita dah kehilangannya. Dan nikmat yang kedua disebutkan oleh ulama tuan-puan adalah nikmat keamanan. Negara kita ni dah aman, alhamdulillah. Orang ataupun kita ni tuan-puan, bila mana negara ataupun negeri kita ni, bila kita dah rasa kita aman ni, kita tak rasa sangat nikmat keamanan tu tuan-puan. Sebab apa? Sebab kita tak pernah rasa hilangnya nikmat keamanan ni. Sebab kita bukan berada pada negara yang dalam keadaan peperangan, kehancuran, bala bencana dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tu bila mana kita tengok keadaan di Syria baru-baru ini, bila mana kita tengok ramai dari negara Syria ni lahirnya ulama ataupun tokoh-tokoh yang terkenal. Seperti apa tuan-puan? Contoh kalau kita sebut Syekh Ramadan Al-Buti. Kita kalau tengok, kita mungkin tak pernah nampak gambarnya, tapi nama ni family tuan-tuan, betul tak? Kita pernah dengar nama Syekh Ramadan Al-Buti, dan keduanya Syekh Wahbah Zuhaili, dan seterusnya mungkin kita tak tahu tapi kita belajar kitab dia, iaitu kitab apa? Kitab Fiqh Manhaji. Kitab Fiqh Manhaji yang mungkin biasa kita belajar dekat masjid ataupun surau. Kitab Fiqh Manhaji yang ada 4 jilid tu, dia ulama daripada ulama Syria, iaitu Syekh Mustafa Khin dan Syekh Mustafa Bugha. Ramai tuan-puan, ulama-ulama yang lahir daripada Syria ini merupakan orang-orang yang hebat. Sebab itu bila disebut sejak zaman Nabi lagi, ramai juga sahabat yang berasal daripada Syria, iaitu contohnya Bilal bin Rabah Al-Habshi. Seterusnya panglima tentera, iaitu Khalid bin Al-Walid. Begitu juga disebutkan Abu Darda. Okay, tuan-tuan, bila mana kita nak sebut tentang nikmat keamanan ini, contoh kita ambil bumi Syria, bumi Syam, bumi Syria. Ini kita tengok tuan-tuan, pada tahun lepas, kalau kita perasan, pada tanggal 8 Disember, seluruh rakyat di Syria ni pakat seronok sangat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia gembira, seolah-olah dorang ni dah rasa dah macam seekor kambing terlepas dari kandangnya. Sebab apa? Sebab mereka ni telah rasa bebas sejak kejatuhan Bashar al-Assad pada awal Disember baru-baru ini. Nak dikatakan seramai 200,000 pelarian Syria berbondong-bondong masuk semula ke negara Syria. Ini nak disebutkan apa tuan-puan? Betapa besarnya nikmat keamanan itu. Contohnya bila masa berlakunya, bila mana negara tersebut telah aman, ramai ulama-ulama yang daripada Syria yang telah berhijrah ataupun berlari ke kawasan luar pulang semula ke Syria. Antaranya disebutkan iaitu Syekh Dr. Ratib An-Nablusi. Syekh Dr. Ratib An-Nablusi ni tuan-puan, bila mana dia balik pulang ke Syria, dia naik mimbar pada Jumaat tu, dia berkhutbah, jemaah kat depan tu dia takbir, Allahu Akbar.
Orang Arab biasa kalau dia macam tu, dia mungkin biasa. Sebelum ni pun kalau saya tak pernah nampak lagi time khutbah jemaah Allahu Akbar. Biasa yang saya nampak selepas solat, jemaah akan tegur imam ni baca khutbah, pumpang-pumpang dia tegur. Jemaah ni kalau orang Arab dia memang berani, dia tegur imam tu baca khutbah, dia kata sekian dan sekian. Orang Arab dia memang terus tegur. Dan nak dikatakan antaranya ulama iaitu Syekh Usama Ar-Rifai, bila mana iaitu seorang ulama yang mana berlaku pada demonstrasi awal 2011, yang mana beliau ni dipukul kepala dia sehingga koma, dan ulama ini juga pulang ke Syria. Nak dikatakan apa tuan-puan? Ramai rakyat pada ketika itu menyambut nikmat keamanan itu sendiri, menghargai nikmat keamanan itu sendiri. Jadi tuan-puan, kenalah dengan tajuk kita pada malam ini yang berkenaan dengan isu hati ataupun isu jiwa kita, iaitu kita mencari cahaya dalam kegelapan hidup kita. Jadi tuan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini, tadi tu baru sedikit mukadimah. Pada malam ini saya mulakan dengan sebuah hadis yang bersabda, mungkin kita biasa dengar. Bila mana kita sebut tentang hati ni, hadis ni memang tak lari kita dengar, iaitu ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasad kulluh wa idza fasadat jasad kulluh ala wa hiya qalbu. Maksud dia apa tuan-puan? Ketahuilah pada tubuh badan kita ni tuan-puan ada segumpal darah. Kalau baik, maka baiklah seluruh anggota badan itu. Dan jika anggota badan itu buruk, segumpal darah ini buruk, maka seluruh anggota badan kita itu buruk. Itulah yang dinamakan hati. Nak disebutnya tuan-puan, hati ni kalau dia baik, anggota badan kita lain juga dia baik. Sebab apa tuan-puan? Sebab hati ni dia raja. Anggota badan yang lain tu dia tentera. Nak dikatakan maksudnya tentera ni akan mengoperasikan supaya hati ni ataupun raja ni dalam keadaan yang baik. Sebab tu tuan-puan, kalau kita nak tengok hati ni tuan-puan, tu contoh kita pergi surau, kita pergi masjid dan sebagainya, kita rasa nak derma, kita rasa tu tuan-puan, itu sebenarnya hati kita lah tu, hati kita baik. Terkadang kita pergi pun bukan niat nak sedekah sangat pun, tapi bila mana kita nampak orang buat baik, kita pun sedekah dekat tabung. Bila nampak orang bagi makanan, kita pun ada rasa nak bagi makanan. Itulah tuan-puan, maksudnya hati ni dia tak perlu benda-benda yang besar pun. Terkadang sekilas hati kita rasa nak buat, maka itulah adalah sifat kita, sifat hati kita tuan-puan. Sebab itu Imam Al-Ghazali menyebutkan hati ini adalah satu ajaibul qulub. Dia adalah satu keajaiban hati kita. Sebab tu kalau kita biasa dengar hati, hati-hati dengan hati, maksudnya hati-hati dengan orang tu, hati-hati. Nak dikatakan apa tuan-tuan? Sebab hati ni dia mudah untuk bertukar ataupun berbolak-balik. Contohnya pada hal keduniaan, misalnya bila mana kita satu contoh bila mana kita mencari sebuah kereta baru sebagai contoh, kita pergi satu kedai ini, kita dah test drive, kita dah rasa okey ni, lepas tu kita try lain pula try lain satu syarikat tu, kita rasa kereta ni pun okey juga, kita lepas tu kawan pun, sahabat kita pun ambil lah ni, try lah ni, kita pun rasa betul juga. Maksudnya tuan-tuan, hati kita ni sangat mudah untuk berbolak-balik, walaupun bukan pada perkara agama ataupun ukhrawi, dia sangat mudah berbolak-balik. Dan yang keduanya tuan-puan, moga-moga kita dijauhkan, iaitu bila mana hati kita ini berbolak-balik pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Minta jauh tuan-puan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Terkadang sekarang kita yakin, alhamdulillah, dalam keadaan yang beriman. Maksudnya terkadang nanti peristiwa-peristiwa yang boleh menggugat hati kita, kita tak tahu. Sebab kita tak tahu pengakhiran kita macam mana tuan-puan. Sebab itu Nabi ajar,
satu doa, kita mengharapkan pengakhiran yang husnul khatimah. Jauhkan kami daripada su'ul khatimah. Terkadang kita tak tahu tuan-puan, mungkin kita keluar, kita jumpa orang dan sebagainya, mungkin kita terkena perkara-perkara anasir luar dan sebagainya, kita pergi dalam keadaan yang tidak baik. Kita tak tahu. Sebab itu bab hati ni tuan-puan, Nabi ajar satu doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabitkan hati kami ini ke atas jalan taat kepada agamamu, kepadamu dan atas agamamu. Jadi tuan-puan, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ataupun kita jaga-jagalah dengan hati kita supaya tidak mudah berbolak-balik pada hal keduniaan dan pada hal keagamaan. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah sekalian, bila mana kita nak sebut pasal hati ni, dia bukan mudah untuk kita sabit, untuk kita tetap dengan pendirian itu. Sebagai satu contoh lah tuan-tuan, saya bagi contoh lah kan. So, saya kata analogi lah. Bab hati ni tuan-tuan, datang seorang sahabat kita, dia usik kita kan. Mungkin dia boleh berlaku dalam situasi lain, tapi ni satu contoh yang mungkin simple. Satu sahabat kita ni dia nak uji kita ataupun dia nak prank kita. Zaman sekarang zaman prank tuan-tuan. Buat apa je semua nak prank, semua nak dirakam, semua nak jadikan konten. Contoh suatu ketikanya kita ni terkena dalam konten ataupun prank-prank sedemikian, seorang sahabat kita ni dia usik kita, dia cakap apa? Contoh dia bagi nama contoh seorang sahabat ni namanya Ahmad, dia usik kita, dia cakap dengan kita. Ahmad dia kata apa tuan-puan? Contoh yang tuan-puan nama Ahmad dia kata kat kita, mu murtad lah, keluarlah agama. Kita bila dengar macam tu tuan-puan, kita marah. Apa ni cakap macam ni kan tuan-puan? Kita marah. Sebab apa? Murtad ni dosa besar. Kita marah bila dengar kita macam tu. Tapi bila mana kali kedua seorang sahabat ni, Ahmad ni, dia cakap macam tu dengan dia keluarkan cek 10,000 tuan-tuan. Bila dia keluarkan cek 10,000 tu, marah yang kedua tu dia lain sikit. Kalau mula-mula tu kita macam ketuk kepala dia, cakap apa, cakap macam ni kan. Kali kedua tu bila kita nampak cek 10,000 tu, kita macam kenapa cakap macam ni? Kita dah macam slow sikit. Ni situasi contohnya. Lepas tu situasi yang ketiga pula, keadaan yang seterusnya, bila mana seorang sahabat ni dia tawarkan kali ketiga, mau keluarlah agama. Dia tambah kosong dekat cek itu, jadi berapa tuan-tuan? Jadi 100,000. Pada saat ketika itu, bila mana mungkin kita letakkan kita dalam keadaan itu tuan-tuan, 100,000 banyak ni. Ini kalau ada hutang kereta ni boleh selesai, silap-silap boleh tambah lagi satu kereta. Nak dikatakan mungkin tentu pun kita dah bermain dengan hati kita. Kita tolak lagi. Tapi tuan-tuan, ditawarkan lagi seorang sahabat ni kepada kita, contohnya dia tambah lagi kosong, mungkin 1,000,000. Bila dah jadi 1,000,000 ni, dia dah, dalam hati dia dah berat lah. Dia dah berbolak-balik. Kalau aku keluar agama, okey juga keluar agama dapat duit, lepas tu masuk balik. Mungkin boleh terjadi tak tuan-puan situasi yang macam ni? Contoh-contoh situasi yang macam ni. Terkadang ya, kita memang alhamdulillah sekarang dalam keadaan yang okey, dalam keadaan yang tidak diuji sedemikian rupa. Tetapi bila mana datangnya situasi sedemikian rupa, kita tak ada niat pun nak keluar agama contohnya, tapi kita boleh berfikiran macam tu. Kita keluar agama, nanti masuk balik. Sekarang mudah bagi mereka ataupun golongan-golongan yang sebegini, dia mengatakan sebegitu. Dia memudahkan agama, dia meremehkan agama, dia mempermainkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-tuan? Kerana itulah hati ni. Sebab tu hati kita ni boleh naik, boleh turun. Ada kalanya kita paling menjaga solat-solat, sunat dan sebagainya. Ada kalanya kita ni terasa berat nak melakukan perkara-perkara sunat. Sebab itu bila mana digalakkan, bila mana kita melakukan, selepas kita melakukan solat fardu, antara amalan ataupun antara amalan yang
Sunat dilakukan kepada kita agar mengharapkan ibadah kita itu diterima ataupun menampung kekurangan itu adalah dengan kita melakukan solat sunat. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita mengharap Allah terima ibadah kita ni. Terkadang kita tak tahu, mungkin ada salah silapnya, mungkin ada terkurangnya, dari ambil wuduk dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, yang keduanya, bila mana tadi saya bawakan sebuah hadis, dan yang keduanya, bila mana kita sebutkan tentang hati ni tuan-tuan, kita tidak lari daripada akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Sebab apa? Allah ada berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya tuan-tuan, kami ni, Allah ini akan uji kita. Allah sini dah cakap dalam Al-Quran, Allah berfirman, Allah cakap apa? Kita ni akan diuji dengan pelbagai perkara. Yang pertamanya, kita akan diuji dengan minal khauf, ketakutan. Dan seterusnya kita akan diuji dengan kelaparan. Dan seterusnya kita akan diuji dengan kekurangan harta. Dan seterusnya kita juga akan diuji dengan kehilangan jiwa dan buah-buahan ataupun tanaman-tanaman kita. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Inilah nak disebutkan tentang ujian ataupun musibah yang akan kita hadapi sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Tidak lari, tidak kisah siapa kita tidak akan lari diuji dengan perkara-perkara yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa tuan-tuan? Bila mana seseorang itu diuji dengan perasaan takut. Takut ni tuan-tuan, takut dengan singa tu dah takut dah. Contohnya bila mana kita takut dengan seseorang itu juga adalah ujian kepada kita. Sebab apa tuan-tuan? Contohnya mungkin juga kita sekarang ni tengah diganggu oleh orang-orang yang nak mencari kesalahan ataupun nak mengganggu keluarga kita. Inilah antara ujian-ujiannya. Contohnya tuan-tuan, bila mana kita menceritakan tentang di Syria, ada satu penjara, kalau tuan-tuan biasa dengar, di Syria ni penjara dia nama ni apa tuan-tuan? Sednaya. Kalau tuan-tuan tengok yang baru-baru ni viral, kan ada ramai dah. Bukan ramai, maksudnya ada orang-orang kita dia dah pergi dah lawat penjara tu. Dia dah tengok, sebab kesan-kesan tu diorang dah lari kan. Mereka yang seksa tu diorang ni dah lari merata. Kalau tuan-tuan tengok dekat YouTube pun, wartawan kita ni dia mendedahkan penjara di Syria ini adalah penjara yang paling kejam. Sebab tu kalau kita tengok penjara Sednaya Syria ni, dia digelar dengan gelaran neraka dunia ataupun rumah sembelihan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok YouTube, tuan-tuan tengok penjara tu, sampaikan dia ada satu mesin tu, dia memang untuk sembelih manusia. Dia letak manusia tu, dia besi tu, dia kemekkan manusia tu. Tengok lah. Itu banyak alat-alat ataupun barang-barang yang digunakan untuk seksa pelarian ataupun pelarian lah. Orang-orang Syria ni bila mana mereka dah kalau diculik, memang susah nak jumpa. Barangkali mungkin tak akan jumpa. Sebab apa? Mereka ini mati di dalam penjara tersebut. Sebab tu tuan-tuan, bila mana diceritakan seorang Amjad Yusuf, namanya yang sedap, Amjad Yusuf, beliau ni dekat penjara tu, beliau ni Amjad Yusuf ni, dia dah bunuh orang hampir 280 orang. Kalau tengok dalam YouTube tu famous. Amjad Yusuf ni, dia terajang orang masuk dalam lubang, kemudian dibakar. Itu perkara biasa bagi dia, Amjad Yusuf. Kemudian yang kedua, kita tengok nama dia Talak Daqqa. Dia ni lagi dahsyat. Dia ambil orang, dia ambil pelarian tu, dia heret, dia campak ke dalam sangkar yang ada singa, dia biar dia makan. Itu orang lain pun tengok ramai-ramai. Talak Daqqa nama dia. Dan yang ketiga nama dia Aus-Salubi. Orang panggil Aus-Salubi ni Israel. Israel ni apa tuan-tuan? Mencabut nyawa. Aus-Salubi ni sampai mendapat gelaran Israel. Sebab apa? Sebab dia ni memang lagi dahsyat.
dia ni kalau pergi penjara tu dalam keadaan yang mabuk, diceritakan dalam keadaan yang mabuk tu dia tanya siapa nak ubat. Orang yang baru tak tahu apa-apa, bila mana dia angkat tangan, lantas diberikan racun dan dibunuh pada ketika itu dalam keadaan mabuk. Lagilah dahsyatnya tuan-puan. Bila mana kita mendengar cerita-cerita ini, alhamdulillah, kita tidak berada pada situasi itu, kita dikurniakan nikmat keamanan. Alhamdulillah. Inilah yang disebutkan dengan dua nikmat yang telah disebutkan ulama tadi. Seterusnya tuan-tuan, ujian yang seterusnya, bila mana kita telah diuji dengan perasaan takut, kita juga akan diuji dengan rasa lapar. Rasa lapar ni walaupun kita kenyang, terkadangnya ada juga satu ketika tu memang lapar sangat. Walaupun contoh mungkin kita makan sedikit dan sebagainya, mungkin kita kurang makan, dah nak kata apa, hujung bulan dan sebagainya. Kita ni di Malaysia ni tak pernah lah rasa lapar sedemikian rupa. Sebab apa? Sebab kita ni kalau kita puasa sekalipun, kita berbuka, kita makan tu double daripada hari biasa. Contoh kalau kita biasa makan tengah hari tu, contohnya dalam RM20, kita puasa, lepas tu kita buka dekat luar, makan tu dalam RM40-60, nak dikatakan macam tu. Nak disebutkan kita di Malaysia ni tidaklah diuji sangat dengan rasa lapar itu, minal ju', tidaklah diuji sangat dengan rasa lapar itu. Okay, disebutkan ada satu kisah, iaitu Dr. Amru Hammam Al-Humaid As-Sumaid. Doktor ni atau ulama ni cerita tahun 90-an. Doktor ni dia pergi sebuah negeri di Afrika. Seorang pendakwah yang berjaya meninggal pada tahun 215. Orang Kuwait, doktor perubatan. Satu ketika doktor ni dia pergi jumpa ke Tok Penghulu. Dia kata, Tok Penghulu, ketemukan aku orang yang paling susah. Dia pergi satu rumah tu dengan bawa kampit beras lah dan sebagainya. Dia pergi satu rumah tu, dia nampak orang susah tu, okey, dia bagi makanan, sumber makanan. Dan diceritakan seterusnya, bila mana seorang doktor bersama penghulu ni, dia pergi rumah seterusnya, orang yang tuan rumah tu bila nampak ada satu sumbangan ataupun rombongan makanan, maksudnya satu sumbangan lah nak diberikan, tuan rumah tu dia menangis. Dia menangis sebab apa? Doktor ni tanyalah, kenapa kamu menangis? Dia kata apa? Aku ni tak makan selama 3 hari. Menangis. Dia merasa syukur sangat orang nak bagi dia makan. Tetapi tuan-puan nak tahu, bila mana seorang ni yang tak makan 3 hari ni, dia menangis-menangis pun diterima sekampit beras. Dia bagi balik doktor tu, dia kata, mu pergi bagi jiran aku yang kat sebelah sana tu, dia tak makan 8 hari. Pergi bagi dekat dia. Aku baru 3 hari, pergi bagi orang yang 8 hari tu. Nak dikatakan apa tuan-puan? Bila mana seseorang ni dia rasa nikmat kesyukuran makanan tu, dia tahu jiran dia lebih susah, dia bagi jiran dia. Kalau kita, mungkin kalau kita terima sekampit beras, mungkin kita akan tanya, ada sekampit lagi tak? Mungkin kita kata tak cukup. Tapi bila mana orang yang rasa diuji dengan kelaparan macam ni, dia dah diuji, tetapi dia mendahulukan sahabat ataupun jiran saudara-saudara dia. Begitu besar bagi mereka ini yang sangat menghargai nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya tuan-puan, kita juga diuji dengan kehilangan harta benda, jiwa raga dan sebagainya. Sebab tu kalau tuan-tuan pernah dengar nama Ismail Haniyah, Perdana Menteri Palestin dulu, yang mana beliau ni dia mati kena bom serangan udara di Iran bersama salah seorang pegawai peribadinya dekat Qatar pada suatu ketika dahulu. Orang solat untuk jenazah ni, seluruh rakyat 7 juta orang solat dekat dia. Nak mengatakan apa? Seorang yang sangat memberi pengaruh kepada masyarakat. Seterusnya, kita juga akan diuji dengan harta benda, bila mana kekurangan harta dan sebagainya. Dan seterusnya tuan-tuan, ada juga sebenarnya ujian-ujian yang baik. Sebab itu Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari mengatakan, sebahagian ujian-ujian ini tuan-puan
dia adalah satu hantaran ataupun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab apa? Disebut dalam satu hikmah ataupun hikam yang lain, daripada tanda kasih sayang Allah terhadap kita ni sebagai seorang hamba, Allah itu akan hantar kita dengan rantai-rantai ujian dalam kehidupan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mudah-mudahan dengan ujian itu akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh jadinya tuan-tuan, dengan ujian itu kita lari, kita makin jauh. Terkadangnya tuan-tuan, kita rasa time sekarang ni memang okey. Contoh bila mana, sebab saya pernah jumpa tuan-tuan orang yang macam ni, orang yang dalam kelompok kita, tapi bila mana dia diuji dengan satu nikmat, dia cakap apa tuan-tuan? Saya ingat lagi sampai sekarang, sebab saya pun terkeduh dengar. Dia cakap apa? Mana Allah? Tuan-tuan, berat tu. Kita nak cakap mana Allah, mana Tuhan di saat aku perlukan. Padahal maksudnya apa tuan-tuan? Bila mana kita diuji tu, kita tak tahu keadaan kita pada ketika kita diuji. Boleh jadi kita muhasabah, dan boleh jadi kita menyalahkan takdir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang sentiasa muhasabah segala ujian ataupun musibah-musibah yang berlaku terhadap kita, insya-Allah. Dan seterusnya tuan-tuan, saya nak sebutkan tentang contoh bila mana kita sebut tentang kita ni menghargai tubuh badan kita tadi. Dengan kita sihat tubuh badan, kita mudah beribadah, kita mudah pergi ke surau dan masjid, kita mudah berjumpa orang. Maksudnya kita santuni orang dengan sebaiknya, alhamdulillah. Dan kita juga dapat merawat hati kita. Bila mana kita dikurniakan dengan nikmat yang sempurna, kita jadikan ia satu peluang untuk kita sentiasa menjaga ataupun melakukan perkara-perkara yang menjaga hati kita. Jangan sesekali kita menjadikan ia satu ruang untuk kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, bila mana nak sebut pasal hati ni, terkadangnya bila contohnya perkara riak. Riak ni tuan-tuan, riak ni sebab apa? Riak ni sebab kita nak tunjuk asal riak ni nak dikatakan orang boleh tengok. Kalau nak katakan nak tahu riak ke tak, kita tengok bila mana tak ada orang. Kita buat ke tak? Sebab tu bila mana kita nak sebut pasal riak ni, disebutkan macam mana kita nak buang riak ni. Satu penyakit hati ni adalah riak, penyakit yang tak baik, penyakit hati. Iaitu disebutkan antara cara-cara untuk kita nak buang penyakit riak ni tidak lain dan tidak bukan. Yang pertamanya, kita kena faham manusia ni dia tidak boleh memberi manfaat kepada kita. Dia tak boleh memberi manfaat kepada aku. Kamu solatlah bagaimanapun, macam mana pun, berapa kali pun kamu solat, manusia tak bagi kamu pahala. Kita kena faham benda tu. Terkadang tuan-tuan, kita pun ada juga rasa ada seorang ni kita bantai, kita solat sunat, kita nak menunjukkan kita seorang ahli ibadah. Terkadang kita penyakit hati ni tuan-tuan, kita tak tahu. Terkadang kita rajin, terkadang ada perkara-perkara yang buatkan kita untuk berat kita beribadah. Sebab itu, yang keduanya, bagaimana untuk kita merawat penyakit hati ni tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna takwa ni tuan-tuan? Makna takwa ini adalah bila mana kita melaksanakan segala perintahnya. Bila mana kita melaksanakan segala perintahnya tuan-tuan, insya-Allah segala rezeki kita akan diperolehi dengan sebab kita bertakwa. Sebab apa tuan-tuan? Mana dalil? Mana ustaz ni cakap? Apa dalilnya tuan-tuan? Dalilnya adalah kita biasa dengar ayat ni, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Satu doa juga ataupun satu bacaan yang boleh kita amalkan. Sebab pun maksudnya di sini, siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan buka jalan baginya
niscaya Allah akan keluarkan, membuka jalan keluar baginya dan menganugerahkan rezeki dari arah yang tidak dijangka ataupun tidak diduga. Terkadang ya tuan-puan, mungkin satu contoh kita tak sangka pun, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita dah buntu sangat, kita tak tahu nak dapat sumber, ataupun kita tengah diuji dengan keuangan pada satu saat, kita tak tahu. Tapi bila mana suatu ketika itu kita pengharapan sepenuhnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, datang hamba-hamba Allah ni, dia bantu tanpa arah. Terkadang kita tak kenal pun orang tu. Terkadang dia hulur kita sedikit sumbangan, tak banyak, tapi dia boleh ringankan bebanan ataupun ujian yang tengah kita hadapi pada ketika itu. Sebab itu Imam At-Tabari dia menyebutkan, dia kata apa? Rezeki ni daripada suatu yang tak disangka ni, boleh jadi dia datang daripada tang sini kita buat kebaikan, ataupun kebaikan amalan-amalan sunat tang sini, ataupun amalan-amalan kita yang lain. Boleh jadi sekecil perkara kita sedekah kepada orang ini, Allah akan balas dengan cara-cara yang lain, dengan cara ataupun cara Allah yang tersendiri. Boleh jadi Allah tak balas kepada kita, boleh jadi Allah membukakan rezeki kepada anak-anak kita. Allah murahkan rezeki kepada anak-anak kita dan ibu ayah kita sebagai contohnya. Sebab itu disebutkan oleh Sufyan ibn Uyainah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dengan makna al-mubarakatun fi rizqi. Maksudnya apa? Keberkatan dalam rezeki kita. Terkadang mungkinnya sumber rezeki itu tak banyak, tetapi tuan-puan cukup untuk keluarga kita. Alhamdulillah. Dan seterusnya tuan-puan, cara untuk kita mengelakkan penyakit hati iaitu riak adalah tidak lain dan tidak bukan, kita mestilah beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah sebut dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin ni melainkan untuk beribadah kepada aku. Kita ni tuan-puan, beribadahlah macam mana sekalipun, sesungguhnya zat Allah tu dia tak bertambah. Maksudnya apa tuan-puan? Allah ni nak kita hidup di atas muka bumi ni sebagai khalifah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Walaupun kita ni buat jahat ataupun tergelincir daripada sesuatu perkara, Allah tetap sayangkan kita. Allah memberi peluang. Terkadang tuan-puan, kalau perasan, Allah ni tak terus hukum kita. Contoh kalau kita pukul orang, Allah tak terus potong tangan kita. Allah sayang ni, Allah rahmat kepada hamba dia. Dan seterusnya, kita mestilah bersyukur ke atas rezeki dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebab apa tuan-tuan? Kita merasakan segala nikmat ataupun rezeki yang kita dapat ni bukan daripada orang, ia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, disebutkan, saya bawa satu topik ataupun bagaimana cara untuk kita merawat hati kita. Cara yang pertama untuk kita merawat hati kita tidak lain dan tidak bukan, secara tidak langsung kita mestilah memperbanyakkan zikrullah. Maksudnya kita banyak zikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-puan? Sebab apa? Sebab Allah sebut, ala bi zikrillahi wa tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir ini, dengan kita zikir kepada Allah, hati kita tenang. Betul tuan-puan? Kita kalau zikir ni, kita mesti tenang. Kita kalau kita tengah gelisah apa, kita tak mampu nak zikir. Sebab apa? Sebab hati tak tenang. Cuba kalau kita dengan zikir, dengan rasa kita dengan tawaduk, Allah akan beri ketenangan kepada kita. Dan yang keduanya tuan-puan, kita mestilah selalu tadabbur Quran dengan faham makna. Bukan saja-saja kita baca Quran, kita faham makna Al-Quran itu sendiri. Sebab apa? Kalau nak kata mengaji Al-Quran ni, ramai orang putih pun ramai mengaji Quran. Hatta mereka ni pun semuanya ada yang hafal Al-Quran. Diorang ni kaji Quran, dia faham makna,
dia masuk Islam. Ramai tuan-tuan kan biasa dengar kan, dia kaji Al-Quran, dia tak faham pun. Bila mana dia kaji, dia mengakui kebesaran, keagungan Allah, dia masuk Islam. Sebab apa? Mereka ni menghayati ayat-ayat Al-Quran. Dan seterusnya tuan-tuan, cara untuk kita merawat hati kita yang ketiga adalah kita mestilah mencari ilmu. Kerana apa tuan-tuan? Kerana azan dulu azan dulu. Bagi rumah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Bismillah. Jadi tuan-tuan, kita sambung sedikit saja. Saya ringkaskan sebab alang-alang tu kita sedikit saja. Yang kedua, yang seterusnya, cara untuk kita merawat hati kita tidak lain dan tidak bukan kita mestilah mencari ilmu itu sendiri. Sebab apa? Sebab bila mana seseorang yang berilmu itu, ilmu ni sifat dia tuan-tuan, ilmu ni sifat dia cahaya. Cahaya ni dia tidak akan masuk pada hati-hati yang gelap, hati-hati yang kotor. Sebab itu Imam Malik satu ketika, Imam Malik dia menasihatkan kepada anak murid dia, iaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Malik kata apa? Ya ghulam ittaqillah wa la tudfi nura ala allazi attaqam qala bil ma'asi. Maksudnya apa tuan-tuan?
Imam Malik ni dia bernasihatkan kepada anak murid dia iaitu Imam Syafi'i, wahai anakku, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali kamu padamkan cahaya itu dengan kamu bermaksiat. Bila mana nak cerita pasal kisah Imam Syafi'i ni tuan-tuan, panjang. Maksiat, bukanlah maksiat Imam Syafi'i nak buat, dia ternampak aurat je dah boleh menyebabkan hafalan dia terganggu dan sebagainya. Dan seterusnya, cara untuk kita merawat hati tuan-puan adalah bila mana kita ni suatu ketika, bila kita ada masa, kita dapat ziarah kubur. Alhamdulillah ni tuan-puan, sejak saya berkhidmat di masjid ni ataupun sebelum ni pun, di masjid sebelum ni pun hampir terkadang tu hampir tiap bulan ataupun terkadang ada satu masa tu tiap minggu berlakunya kematian. Bila mana berlakunya kematian ni tuan-puan, kematian ni terkadang dia tak kira umur dan sebagainya, umur, sakit, sihat dan sebagainya. Terkadang bila berlaku kematian baru-baru ni, contoh saya tengok seorang ibu tu, dia kata apa tuan-puan, dia kesian sebab anak dia pergi dulu. Dia rasa sedih, dia cerita kat saya, Ustaz, anak saya ni jaga saya time sakit ni, dia tengah sakit, tapi anak saya pergi dulu. Dia dah habis meraung, saya tak tahu nak buat apa ni. Maksudnya apa tuan-puan? Seseorang yang sakit pun belum tentu dia mati. Sebab apa? Mati ni bukan syarat dia tua ke, muda ke, sakit ke apa. Syarat mati ni adalah hidup. Maksudnya apa tuan-puan? Kita semua ni pasti akan merasai kematian, cuma keadaan bagaimana, bila dan masa itu belum kita ketahui. Sebab itu macam saya sebut tadi, kita amalkan satu doa mengharapkan pengakhiran yang husnul khatimah dan dijauhkan daripada su'ul khatimah. Dan rezeki juga tuan-puan, suatu ketika contoh sebelum ni saya sebuah masjid itu di Sungai Buaya, saya menguruskan satu jenazah seorang anak. Ini rezeki dia, contoh tak silap saya hari tu bulan 5 saya bantu, saya bukan buat apa sangat tuan-puan, kita bantu dia urus jenazah ni. Seorang anak ni dia jumpa saya, Ustaz, terima kasih urus jenazah mak dan ayah saya. Saya pun tak ingat bulan yang 5 tu saya bantu urus jenazah arwah ibu dia. Bulan seterusnya, bulan ke-6 tu arwah ayah dia, kubur dia dapat sebelah-sebelah tuan-puan. Maksudnya nak dikatakan rezeki itu memang seperti yang diharapkan lah. Maksudnya kubur sebelah-sebelah tu, maksudnya apa tuan? Saya pun rasa sekejap dia, rasa baru hari tu kita menguruskan jenazah arwah ibunya, kemudian pergi pula ayahnya. Nak disebutkan tuan-puan, bila mana kita pergi kubur ni tuan-puan, kita tengok batu nisan tu, kita tak ada rasanya nak buat jahat kan. Tak pernah rasa pergi kubur rasa nak enjoy, tak ada. Sebab itu Nabi kata apa tuan-puan? Nabi kata, zurul qubur fa innaha tuzakkirukumul maut. Ziarahlah kubur kerana ziarah kubur ini akan mengingatkan kamu kepada kematian. Sebab itu ulama kata apa tuan-puan? Sesungguhnya kematian ini adalah sebaik-baik peringatan. Jarang bila mana kita tengok orang meninggal ni, kita rasa macam kita nak enjoy terus dengan kehidupan kita. Maksudnya bila kita berlakunya kematian tu tuan-puan, kita mesti sedih. Walaupun bukannya ahli keluarga kita, tapi kita akan rasa sedih bila mana tengok situasi itu. Kita tengok seseorang itu pergi dalam keadaan yang sememang tidak bersedia. Memang kita tak sedia dengan kematian. Maksud dia mungkin kematian tu dalam memang tak bersedia, dia meninggal dalam perjalanan dan sebagainya. Dan seterusnya, secara ringkasnya, antara cara untuk kita merawat hati adalah dengan kita bergaul dengan orang-orang saleh. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, bila mana kita sebut Imam Syafi'i ni, dia dah orang alim, nama dia masyhur. Imam Syafi'i ni orang yang baik. Dia tetap mengatakan uhibbus salihun walastu minhum. Dia kata apa? Imam Syafi'i dia kata apa? Aku ni suka orang-orang soleh dan aku bukan dalam kalangan mereka. Betapa tawaduknya Imam Syafi'i ni. Dia ni orang yang soleh, orang yang alim, tetapi dia kata apa? Aku ni bukanlah dalam kalangan orang-orang yang soleh.
Nak menunjukkan kita ni perlulah bersifat tawadu. Sebab itu kita dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Dan pada akhirnya antara cara terbaik untuk kita merawat hati tidak lain dan tidak bukan kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh kepada kita. Kerana apa? Inilah idola yang sebenarnya yang sepatut kita menjadikan ikon ataupun idola dalam kehidupan kita seharian. Supaya apa tuan-puan? Supaya setiap amalan yang kita lakukan ini semuanya atas landasan sunnah dan sumber rujukan Al-Quran. Jadi saya rasa setakat di situ saja. Pada akhirnya saya memohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk itu juga datangnya daripada Allah atas kekhilafan dan kesilapan saya sendiri. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.